Tak sempat aku nak review game Liverpool ni, tapi aku nak cakap sikit pasal gol Florian Wirtz ni. Nampak macam pelik sikit. Bila aku tengok dengan mata aku, bila aku tengok skrin ni dekat dan jauh, aku cuba ubah angle, aku nampak macam kaki Florian Wirtz ni dah lebih daripada kaki member tu. It's come from Florian Wirtz. Foot of Issa Diop. Okay, nampak macam tak seimbang lah. Tapi bila dia tunjuk yang versi yang grafik macam ni, nampak macam lain pula. Plays him onside. There's been more intensity in this second half. Off the ball as Kau much tengok as anything. That's where they got the joy. tiba-tiba macam kaki member belakang sikit. Tiba-tiba jadi onside. Baik dia susun line tu. Angle macam mana dia tarik line ni. Korang tengok ini kaki Wirtz belakang sikit daripada kaki member tu. Tapi kalau kita tengok yang betulnya, Florian Wirtz has levelled it for Liverpool. mana dia tarik tadi tu? Dia tarik macam mana? Wah, ini susah lah. Geng, korang bagi pendapat korang, geng. Florian Wirtz punya gol ni patut stand ke tidak?